saya Medina. Hai, saya Anas. Kami wartawan TV PSSK ingin membuat liputan berkenaan Jom Baca Bersama 10 minit. Pada setiap 23 April setiap tahun telah dinobatkan sebagai Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. UNESCO telah memilih tarikh ini bagi mempromosikan budaya membaca, penerbitan dan juga menghormati hak cipta. Program Jom Baca Bersama selama 10 minit atau Let's Read Together for 10 minutes merupakan program kali ke-12 diadakan di seluruh Malaysia. Program ini telah diadakan bertujuan untuk meningkatkan tabiat membaca di kalangan masyarakat. Program ini telah dilakukan secara serentak di seluruh negara mengikut cadangan Majlis Pengarah-Pengarah Perpustakaan Awam Se-Malaysia MPAM dengan bertemakan Nikmati Saat Ini. Nikmati saat ini bermaksud kita menghargai dan memberi tumpuan sepenuh-penuhnya di setiap saat dalam hidup kita. Kita sekarang sudah lalai dengan mengejar masa dan lain-lain. Objektif program ini ialah untuk menjadikan perpustakaan sebagai sebuah organisasi yang relevan dalam pendidikan selepas waktu persekolahan, school after school. Kedua, mewujudkan sinergi yang cekat antara 14 perpustakaan awam di negeri seluruh Malaysia. Ketiga, melahirkan generasi muda yang mencintai ilmu, mentaati agama dan berkemahiran tinggi. Hai, selamat kembali. Saya Medina. Sekarang sedang berlangsung program Jom Baca Bersama selama 10 minit.